Ya. Tak kena adik-beradik korang boleh lah. Kena adik-beradik korang. Geram kan? Tapi itulah guys. Suka tak suka, kita kena ikut undang-undang kan. Kadang-kadang geram juga kan. Macam kes apa semua kan. Kena ikut undang-undang lah. Kena ikut undang-undang. Dia ginilah. Dia tak ada kerajaan yang kekal. Jadi, dia orang ni yang mana yang nak pergi jadi anjing ni, biarkan dia jadi anjing. Tapi ingat, ada yang baik pun ada. Yang baik pun ada. Dia orang ada guys. Jangan risau dia orang ada. Sebab itulah kenapa kita ni misi nak selamatkan negara. Takkan kau nak biarkan penjenayah ni berkeluasa. Saya tanya dengan kau, takkan kau nak biarkan penjenayah ni berleluasa? Come on. Nak jadi apa pada masa depan anak cucu-cucu kita ni? Sebab tu kenapa kena reset, kena selamatkan negara ni. Ni yang kita kena buat ni. Cuma nak pesan lah, tak ada siapa yang terlepas. Tak ada siapa yang terlepas Penjara baru untuk korang. Hukuman dunia dan akhirat. Pasti. Setuju? Jadi guys, saya minta tolong dengan semua. Dalam kes Zoroaster ni, bukan simpati untuk dia tak. Tapi kita nakkan keadilan. Sebab kalau orang ceplok kata, oh dia ni lari, dia takut. Dia bukan dikendaki, dia bukan bersalah macam Jolo. Dia bukan macam Jolo dikendaki. Jolo balik pun korang tak buat apa-apa. Jolo balik pun korang tak buat apa-apa. Punyalah gampang. Jolo balik pun dia orang tak buat apa-apa guys. Fikirlah. Tak tangkap pun. So Zoroaster ni dia tak ada kes. Dia dah dibebaskan. Dia minta suaka hak asasi kemanusiaan. Bukan suaka politik. Sebab dia tak selamat dalam negara ni. Asas dia kerana dia buat laporan polis ke atas Non Kunyit, saman Non Kunyit dan Farhaj, dia telah dizalimi di Inaya. 9 bulan 10 hari duduk dalam penjara Sungai Buloh. Siapa yang kata tak di Inaya, aku harap kena pada anak beranak korang. Padan muka korang. Betul? Kena anak beranak korang. Padan muka korang. Baru kau tahu langit tinggi rendah. Saya nak tengok benda tu. Baru kau tahulah nasib langit tinggi rendah kan. So kita demi keadilan kan di Zoroaster ni. Saya nak bacakan sikit. Kenapa polis tak siasat? Saya nak bagi tahu dalam alasan penghakiman. Kau kena dengar PC Tuan Rafiq. Saya tidak setuju dengan ujahan Timbalan Pendakwa Raya bahawa nama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Farhaj Wafa Sabado yang tertuduh nyatakan dalam D19 bukan satu notis benda lah. Nama Anwar Ibrahim dengan Farhaj ada ni. Dia menjadi mangsa yang diperangkap oleh Datuk Seri Anwar dan Farhaj Wafa adalah satu versinya. Fakta versi tertuduh mengandungi maklumat mencukupi dan memenuhi satu notis. Tapi polis tak siasat. Guys. Ada guys. 20 bulan. Sebab macam saya bagi tahu lah. Dia bukan pasal jilat tengkuk. Kau kena faham. Dia bukan pasal jilat tengkuk semata-mata. Yusof Rota ni. Email. WhatsApp. Audio. Semua ada pada dia. Arahan yang diberikan oleh Non Kunyit. Oleh Farhaj. Jumpa dengan ejen Mossad. Jumpa dengan orang Yahudi, Israel. Semua tu ada. Bila naik bicara, Yusof Rota akan bagi keterangan. Mula-mula dia akan bagi keterangan. Kau kena faham ni. So, bila dia masuk, bagi pendedahan tu, terbukalah semua. Termasuklah geng-geng sumut bodoh ni. Kau ada sibuk Anwar Ibrahim, Non Kunyit. Dialah Barua. Menang mahkamah lah. Ni yang dia orang takut sangat, Non Kunyit takut. Sebab terdedah semua. Bukan pasal jilat leher semata-mata. Fikirlah guys, takkan jilat leher. Belum kena toron lagi pun. Tapi sebab bila Yusof Rota masuk dalam mahkamah, dia akan bagi keterangan. Peguam akan soal dia. So dia akan cerita, dia bekerja dengan siapa? Bekerja dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai apa? Sebagai pegawai penyelidik. Untuk apa?
Ni, apa arahan? Berjumpa dengan ni. Ada bukti, ni saksi ni. Ni WhatsApp dia. Arahan daripada dia. Berjumpa dengan ejen Mossad. Ini yang non-kunyit takut. Fikirlah, takkan gila leher. Baruah. Non-kunyit ni baruah. So, kita nakkan keadilan. Okey? So, tolong kes Sorota